Kalau tak ada rekod, memang orang takkan percaya. Ini kisah luar biasa Amir Ahmadi Mansur. Pada 27 Mei 2025 di lapangan terbang Libya, semua penumpang dalam pesawat ke Mekah hari itu dah lepas imigresen, kecuali seorang. Amir, pasport dia ada isu. Disebabkan kelewatan tu, kapten buat keputusan pesawat akan berlepas without Amir. Security cuba pujuk suruh Amir balik, tapi Amir tak nak. Saya tak nak balik, saya dah niat nak pergi haji. Kalau Allah bagi jalan, tak ada siapa boleh halang. Dia cakap dalam bahasa Arab lah. Dan Amir tak berganjak. Amir tunggu dengan yakin Allah akan buka jalan. Tak ada hujan, tak ada ribut. Kapal terbang tu patah balik. Masalah teknikal. Amir dapat tahu dengan penuh harapan. Dia terus berlari ke pintu, tapi permintaan dia ditolak. Prosedur keselamatan tak benarkan. Lepas cek semula tak jumpa apa-apa, pesawat tu berlepas kali kedua without Amir. Tiba-tiba sekali lagi, for the second time, kapal terbang tu alami masalah